Rentasan berita edisi 1766, saya Engku Azmin, antara paparan utama. Pemeliharaan Seri Negara, usaha kembalikan jati diri bangsa. Platform media sosial berskala besar disifatkan berdaftar mulai 2026. PMX umum rombakan kabinet, perkukuh fokus ekonomi dan kebajikan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam madani. Pemeliharaan Seri Negara oleh Khazanah Nasional Berhad bukan sekadar usaha membaik pulih bangunan bersejarah. Sebaliknya adalah simbol usaha mengembalikan jati diri, maruah dan roh kemerdekaan negara daripada legasi penjajahan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata usaha itu juga menjadi manifestasi konsep negara madani yang menekankan keterangkuman, akses rakyat dan pemerkasaan sejarah, seni serta budaya tempatan. Pemeliharaan ini bukan hanya menyentuh rangka fizikal atau nilai seni bina, tetapi menyelongkar makna kemerdekaan, pengalaman sejarah dan harga yang telah dibayar oleh generasi terdahulu untuk sebuah negara merdeka, katanya dipetik media perpaduan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan Majlis Penyempurnaan Pemeliharaan Seri Negara di Kuala Lumpur pada Isnin. Berangkap hadir ke majlis itu Tunku Besar Seri Menanti, Tunku Ali Ridayuddin Tuanku Muhriz. Turut hadir Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar dan Pengarah Urusan Khazanah Nasional Berhad Khazanah Datuk Amirul Faisal Wan Zahir. PMX turut berkata tapak berkenaan suatu ketika dahulu menjadi simbol keunggulan kuasa penjajah British malah pernah dianggap sebagai lambang elitisme yang terpisah daripada denyut nadi rakyat. Katanya lagi, meskipun negara mencapai kemerdekaan hasil pengorbanan besar ibu bapa dan nenek moyang, simbol kekuasaan penjajah masih kekal berdiri megah sekaligus menimbulkan persoalan mengenai makna sebenar kebebasan dan jati diri nasional. Sebab itu semasa saya muda remaja, saya anggap ini suatu kelompongan, kelemahan. Negara kita merdeka, bapak-bapak, ibu-ibu kita menabur jasa yang besar, merempuh kekuatan raksasa Inggris dan memerdekakan negara. Tapi masih ada simbol yang gagah perkasa di atas bukit yang maha tinggi di sekitar Kuala Lumpur yang melambangkan keunggulan penguasa penjajah. Dan sebab itu, kami pada masa itu membantah dan mendesak pada tahun 1982 supaya kerajaan Malaysia mengambil alih dengan cara proses yang adil memindahkan tempat warisan penjajah ini ke tempat yang lain. Perdana Menteri masa itu, Tun Dr. Mahathir, bersetuju dan kemudian diiktiraf sebagai milik negara, tetapi kerana kesedaran tentang erti keunggulan dan keupayaan kita membina suatu simbol yang mengembalikan jati diri itu mungkin kurang, maka ia agak terbiar.
Ada proses pengendalian swasta yang menyebabkan ia lemah dan luntur. Sebab itu, saya hargai benar peranan khazanah dan rakan-rakan yang membantu memberikannya simbol, ujarnya lagi. Ahli Parlimen Tambun itu turut mengakui bahawa tanpa kefahaman sejarah yang mendalam, pemilikan semata-mata tidak mencukupi, malah pengurusan berasaskan komersial berisiko menghakis roh dan makna warisan berkenaan. Sehubungan dengan itu, beliau yang juga Menteri Kewangan turut menghargai usaha khazanah dan rakan strategik yang menghidupkan kembali Seri Negara melalui pengisian berteraskan sejarah perjuangan seni dan budaya tempatan dari Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pengisian ini penting untuk mendedahkan generasi muda bahawa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang mudah dicapai. Sebaliknya, dibayar dengan keringat, pengorbanan dan air mata. Anak-anak kita perlu memahami liku-liku sejarah ini supaya mereka lebih mengenali peranan dan tanggungjawab sebagai pewaris negara, jelasnya. Beliau berkata, buat kali pertama juga dalam sejarah dapat disaksikan pemeliharaan Seri Negara dilakukan cukup teliti dengan kemahiran dan kepakaran tersendiri itu dimanfaatkan oleh semua rakyat di negara serta lapisan rakyat dan boleh merasa bangga bahawa ini hasil dan makna negara merdeka dan berdaulat. Jadi, saya percaya kita boleh atur supaya anak-anak bila datang, dan saya yakin kerana saya melihat apa yang diusahakan sebelum ini, itu bagi saya agak menarik. Saya tidak boleh menyebut, saya hanya beri kerangka besar idea. Yang lain itu jasa mereka. Kerana saya mengatakan, biar inklusif, biar indah, biar pertahankan seni budaya tempatan, itu sahaja satu ayat yang mereka catat dalam satu buku. Jadi, terima kasih. Jadi, sebab itu, saya menyatakan bahawa semangat ini harus ada dalam kalangan kita tatkala membicarakan soal kemampanan, pembangunan, bahawa manfaatnya itu harus dihirup dan dinikmati oleh rakyat terbanyak, dan ini satu permulaan yang baik, katanya lagi. Syabas dan tahniah Kerajaan Madani. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan para jemaah menteri yang bertungkus lumus menjalankan tugasan dan bekerja dengan penuh tanggungjawab demi rakyat dan negara tercinta. Selaku pengerusi ASEAN 2025, Jom Channel mendoakan semoga segala usaha serta perbincangan yang dilaksanakan bersama demi pemeliharaan Seri Negara bakal berjalan dengan lancar dan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengumumkan bahawa semua penyedia perkhidmatan pesanan internet dan media sosial yang mempunyai 8 juta atau lebih pengguna di Malaysia akan disifatkan berdaftar secara automatik sebagai pemegang lesen kelas pemberi perkhidmatan aplikasi atau ASPC berkuat kuasa 1 Januari 2026. Memetik kenyataan media yang dikeluarkan MCMC, langkah ini dilaksanakan menerusi peruntukan deeming di bawah Seksyen 46A Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ini bagi memastikan platform berskala besar beroperasi dalam kerangka perundangan dan kawaselia negara secara lebih teratur, konsisten dan berkesan. Antara platform yang terlibat termasuk WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube tertakluk kepada kriteria ditetapkan oleh MCMC. Menurut MCMC lagi, pelaksanaan ini bertujuan mengukuhkan accountability platform selain menutup jurang pengawasliaan khususnya terhadap penyedia perkhidmatan dari luar negara serta meningkatkan keselamatan pengguna dalam talian terutamanya kanak-kanak dan keluarga. MCMC turut menjelaskan bahawa platform terlibat akan terus beroperasi seperti biasa melalui platform global masing-masing dan tidak diwajibkan membuka pejabat fizikal di Malaysia. Namun, perlu mematuhi keperluan undang-undang tempatan.
Tambahan lagi, penyedia perkhidmatan yang telah berdaftar sebagai pemegang lesen ASPC pula akan kekal berdaftar sehingga tempoh pendaftaran sedia ada tamat. MCMC juga menegaskan pendekatan ini selari dengan amalan antarabangsa dalam pengawal seliaan platform dalam talian berskala besar. Ia bagi memastikan internet yang lebih selamat untuk semua pengguna di Malaysia. Maklumat terperinci tentang pelaksanaan peruntukan deeming boleh diperolehi melalui laman sesawang MCMC. Memetik laporan Harapan Madani bulan lalu, penubuhan jawatankuasa keselamatan dalam talian tidak menjejaskan peranan MCMC sebagai pengawal selia utama dan tunggal bagi Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azadina Osman Said berkata, sebaliknya mandat MCMC diperkukuh bagi memimpin siasatan, penguatkuasaan dan tindakan terhadap platform yang gagal melindungi pengguna. Menurutnya, jawatankuasa itu hanya berperanan menyediakan analisis strategik dan pandangan pakar bagi menyokong keputusan pengawal seliaan tanpa menjejaskan kebebasan bersuara. Malahan tambahnya lagi, jawatankuasa keselamatan dalam talian berperanan menjalankan kajian teknikal dan analisis pakar selain menyelaras konsultasi pelbagai pihak termasuk industri, akademia, pakar teknologi dan organisasi masyarakat sivil. Beliau berkata sebelum Akta Keselamatan dalam Talian 2025 berkuat kuasa sepenuhnya, jawatankuasa Pro Tem ditugaskan menetapkan hala tuju strategik, keutamaan dasar serta kerangka tadbir urus bagi memastikan pelaksanaan akta berjalan secara teratur dan berasaskan bukti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemarin mengumumkan pelantikan menteri baru serta pertukaran beberapa portfolio kabinet kerajaan Madani bagi mengisi kekosongan dan memperkukuh kecekapan pentadbiran kerajaan. Pengumuman itu dibuat dalam sidang media khas di Pejabat Perdana Putra Putrajaya dan disiarkan secara langsung menerusi stesen televisyen serta platform media sosial rasmi Perdana Menteri dan Pejabat Perdana Menteri PMO. Turut hadir Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Menurut PMX, penyesuaian berkenaan dilakukan supaya kabinet dapat berfungsi sebagai satu pasukan yang lebih mantap dengan tumpuan segera diberikan kepada menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih segar selain menangani isu dan kebajikan rakyat. Seperti mana sudah sedia maklum, ada beberapa kekosongan dalam barisan Jemaah Menteri dan ada keperluan untuk membuat sedikit penyesuaian supaya ada kabinet bekerja sebagai satu pasukan dan menumpukan perhatian bagi menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih segar dan menyelesaikan masalah rakyat. Antara pelantikan utama, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dilantik sebagai Menteri Ekonomi yang baru menggantikan Datuk Seri Rafizi Ramli. Untuk rekod, Akmal sebelum ini menggalas tanggungjawab sebagai Timbalan Menteri Peralihan, Tenaga dan Transformasi Air. Sementara itu, Datuk Seri R. Ramanan dilantik sebagai Menteri Sumber Manusia setelah sebelum ini berkhidmat sebagai Timbalan Menteri Pembangunan, Usahawan dan Koperasi. Dalam rombakan sama, Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan yang baru menggantikan Datuk Seri Dr. Zaliha Mustafa. Hana yang juga ahli Parlimen Segambut kini diberi tanggungjawab menerajui agenda pembangunan dan pentadbiran wilayah persekutuan. Perubahan turut melibatkan peringkat Timbalan Menteri apabila Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli ditukarkan ke portfolio baru sebagai Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi.
Secara keseluruhan, rombakan kabinet ini melibatkan 14 menteri dan 18 timbalan menteri merangkumi portfolio utama termasuk ekonomi, sosial, agama, pendidikan, belia, sumber manusia serta kelestarian alam sebagai sebahagian usaha memperkukuh penyampaian dasar kerajaan madani. Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan turut menegaskan bahawa rombakan ini bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya bertujuan memastikan setiap kementerian diterajui barisan yang mampu melaksanakan agenda reformasi dengan lebih berkesan dan pantas. Tambah lagi, beliau turut berkata penekanan akan diberikan kepada kecekapan penyampaian perkhidmatan tadbir urus baik serta pengukuhan keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Ahli Parlimen Tambun itu juga memaklumkan bahawa susunan baharu kabinet ini mengambil kira keseimbangan politik antara parti komponen kerajaan perpaduan selain memastikan kesinambungan dasar dan kestabilan pentadbiran negara. Upacara mengangkat sumpah jawatan yang diperkenankan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berlangsung di Istana Negara diikuti mesyuarat Jemaah Menteri pada jam 2.30 petang. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut mengambil kesempatan menzahirkan penghargaan kepada menteri dan timbalan menteri yang telah menyumbangkan khidmat bakti kepada kementerian dan negara sebelum ini. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk menjaga penghargaan kepada rakan-rakan menteri dan timbalan menteri yang telah menyumbangkan tenaga bakti melalui kementerian dan kepada negara sebelum ini. Tahniah dan syabas buat pelantikan baharu dan pertukaran portfolio buat para jemaah menteri dan timbalan menteri yang baru serta sedia ada dalam kabinet terkini. Semoga kalian menjalankan tugasan dengan penuh bertanggungjawab dan amanah demi rakyat dan negara tercinta ini, insya-Allah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada anda yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel, saluran berita TV internet nombor 1 di hati anda untuk mendapatkan berita politik tanah air. Dari sungai ke segara, Palestin bakal dan pasti merdeka. Saya Engku Azmin. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. InsyaAllah kita jumpa lagi.